cara hidup kita. Silakan. Saya, okey. Cik Anis kot jadi MC ni. MC. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini yang penuh barakah. Ucap Bagi memulakan majlis kita pada hari ini, izinkan saya selaku pengacara majlis mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin dan hadirat, kepada guru-guru, ibu bapa dan seluruh warga Tadika Pita Soleh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, minggu lepas kita telah mendengarkan perkongsian yang sangat bermanfaat daripada Ustazah Nazira tentang iman dan Islam. Dan untuk minggu ini, insya-Allah kita akan sama-sama menyelami tajuk yang sangat menyentuh hati. Hati yang sukar dipujuk. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menandatangani memohon rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama memberi perhatian sepenuhnya kepada kuliah pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustazah Nazira. Dengan penuh izin dipersilakan Ustazah Nazira untuk menyampaikan tazkirah kita yang bertajuk Hati Sukar Pujuk. Dipersilakan Ustazah dengan segala hormatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Teacher Anis selaku Ketua Guru Tadika Pintar Soleh HQ dan semua yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hadir ke dalam kuliah pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada admin kita bahagian kuliah, Teacher Aisyah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Musli kita yang merangkap kakak kita yang sentiasa mengingatkan, membantu juga di belakang tabir. Ya, tak pernah putus pun asa Kak Miss ni. Subhanallah. Walaupun saya di fasa yang sangat sibuk sekarang ya, harap Kak Miss tak kecil hatilah. Masya Allah. Okey, dan juga sahabat-sahabat kumpulan rawatan kita. Saya tak nampak jap, tak nampak ada yang masuk hari ni. Oh, Najiyah ada. Okey, sahabat baru ramai ni, Masya Allah. Dan guru-guru tadika kita yang bekerja keras juga bersama-sama dan menjadi pendukung utama kita. Saya juga meraihkan semua sahabat-sahabat kuliah kita dalam TikTok dan sebagainya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Lama Jiha tak sihat ni dengar ni. Tak kena datang ni Johor ni Jiha. InsyaAllah saya doa ya Jiha sihat, dilindungi Allah. Ya, ditambahkan iman untuk memperkuatkan amalan insyaAllah. Okey. Baik, insyaAllah salah satu kekuatan kita ini adalah kuliah agama insyaAllah. Ya, baik. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang terus berusaha untuk istiqamah. Lalu bila kita berada pada jalan-jalan kebaikan ini, nak istiqamah baru kita tahu ya, bukan senang. Bukan senang. Tetapi insya-Allah bila kita ada pegangan iaitu Al-Quran, ya, sahabat-sahabat yang baik-baik dalam serkel-serkel Quran kita ni insya-Allah akan saling memimpin tangan kita di antara kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, guru-guru, ibu-ibu yang dirahmati Allah di TikTok kita dan juga di GM kita, jemput masuk beramai-ramai. InsyaAllah kuliah kita pada malam ini tajuknya adalah susahnya nak pujuk hati. Memang susah tuan-tuan. Ya, susah nak pujuk hati. Tetapi kita bukan nak bercakap mengikut kehendak kita. Kita juga tidak mahu bercakap mengikut hawa nafsu kita. Tetapi kita nak melihat, nak mendengar
nak bercakap bersama-sama, melihat, meneliti apa sebenarnya yang Allah ajarkan kepada kita tentang hati. Kenapalah susah hati kita ni, ya Allah. Kan? Ya, hati ni susah nak dipujuk kadang-kadang. Hati orang, nak dipujuk hati orang pun kita rasa susah. Cuba fikir hati kita ni. Sebenarnya nak pujuk hati sendiri pun susah. Belum solat ni Nazira. Kan contoh, pujuk hati, hati tu terpergi ke tempat lain pula. Kan? Kadang-kadang ni dah pergi melangkah nak pergi ambil wuduk dah tuan-tuan. Belok pula duduk singgah sekejap. Kan? Lepas tu dah patah balik. Astaghfirullahalazim. Pergi ambil wuduk. Dah ambil wuduk. Dah ambil wuduk dan tu tengah-tengah basah-basah ni. Astaghfirullahalazim. Dia buka pula handphone. Konon-kononnya nasihatkan sikit gitu. Yang tadi tu. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku ni tadi dah ambil wuduk. Tak solat-solat lagi dah. Banyak persinggahan R&R tu. Ya. Diri kita sendiri tu pun susah untuk kita pujuk. Untuk kita bawa hati kita itu untuk pergi ke siratal mustaqim itu susah. Kenapa? Mari kita dengar, mari kita belajar apa yang sebenarnya yang Allah sebutkan kepada kita berkaitan tentang hati. Di dalam surah Al-Hajj, di dalam surah Al-Hajj ayat 52 hingga 54. Malam ini kita nak belajar, kita nak tadabbur tentang hati. Kita nak kenal hati kita. Kita tak nak cerita hati orang. Sampai hati orang tu. Kita tak nak dengar. Kita tak nak tahu. Dan kita tak perlu pun ambil tahu pasal hati orang. Sebab Allah kata, aku akan hisap hati kamu masing-masing. Tak perlulah kita sibuk pasal hati orang. Rasa hatilah dengan orang tu. Alah biarlah. Ya, tak apalah. Kan? Sampai hati orang tu. Tak apa. Tak apa. Yang penting sekarang semak kenapalah hati aku ni berasa begini. Ya. Kadang-kadang tuan-tuan dan sahabat-sahabat dalam hati Allah. Kita ni, hati kita ni cepat terluka, cepat sedih, cepat terasa, cepat marah. Bukan sebab orang pun. Bukan juga sebab keadaan sekeliling. Bukan juga sebab-sebab di luar. Bukan. Ia adalah sebab daripada diri kita sendiri. Kenapa hati itu begitu? Sikit-sikit nak marah. Sikit-sikit nak sentak. Sikit-sikit nak bergaduh. Sikit-sikit saja up status. Asal tak sempat 1 minit up status. Tak sempat 1 minit. Contoh je. Tak pernah berlaku kat kita ni, insya-Allah. Orang yang menjadi ahli agama bukan baik, tetapi dia dipelihara oleh Allah. Ya, kita kalau jadi ahli-ahli, orang-orang yang sentiasa menghadirkan di dalam majlis agama ini, insya-Allah bukan orang baik, tetapi dia sentiasa berada pada jalan yang sentiasa diingatkan dan dipelihara oleh Allah. Ya, baik tuan-tuan. Mari kita tengok apa sebenarnya yang Allah nak beritahu kepada kita belajar tentang hati di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hajj ayat 52 hingga 54. Saya memang tak sempat nak tukar tudung tuan-tuan. Saya pakai je telekung saya mesyuarat tadi ni. Anak saya kata apa, Umi tak cantik begitu. Saya kata, tak. Saya kata buat apa lah pergi cantik-cantik ni. Saya nak baca kuliah ni, saya kata. Dia kata, Umi baju dah cantik, tukar tudung. Tak apa Muhammad. Saya kata, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok surah Al-Hajj ayat 52. Kalau ada Quran boleh buka. Kalau ada yang tak Quran dah sekarang, dia buka handphone tu selak. Surah Al-Hajj ayat 52 hingga 54. Ya, dengarkan saya baca bersama-sama. Dengar pun sudah mendapat pahala ibadah. Membaca apatah lagi. Ya, tuan-tuan, melihat Quran pun apatah lagi. Semua ini pahala-pahala tidak sama. Tuan-tuan, kita baca insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته
والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Hajj ayat 52 hingga 54. Tuan-tuan, Allah ajar kita tentang macam mana nak kenal hati kita. Allah ajarkan kepada kita tentang 3 ciri-ciri hati manusia. Hati kita ni kita nak belajar malam ni. Kenapa susah sangat ni hati saya ni, ya Allah. Okey, kita pergi kepada ayat 52. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul dan tidak juga seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan dia mempunyai suatu keinginan. Ya, keinginan ni maksudnya apa? Keinginan sebahagian mufassir mengertikan tamanna. Ya, tamanna itu bermaksud dengan membaca dan umniyatihi dengan bacaannya. Ya, bacaannya iaitu jika Rasulullah SAW membaca suatu ayat yang isinya memberikan peringatan kepada orang-orang kafir, mereka segera mengikuti bacaan Rasulullah dengan tambahan kata-kata yang membenarkan keyakinan mereka. Ha, kat situ pun dah boleh agak-agak dah tu. Okey, baik. Tu, dia kata apa tadi? Melainkan dia mempunyai suatu keinginan. Keinginan apa tadi? Yang ditafsirkan oleh ulama, tamanna. Ya, tamanna itu adalah perbuatan di mana ulama menyebutkan perkataan membaca. Di mana mereka orang-orang kafir bila Rasulullah baca ayat Quran mereka ikut. Mereka ulang baca. Tetapi mereka akan menambah dengan ayat-ayat perkataan mereka. Ya, kemudian syaitan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Subhanallah, tuan-tuan. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baik, ayat pertama. Tuan-tuan ya, maknanya kita dah boleh dapat gambaran. Allah sebutkan di dalam ayat ke-52, "Wa ma arsalna min qablik." Allah tidak utuskan kepada kaum-kaum sebelum kita. Ya, Allah sudah utuskan kepada kaum-kaum sebelum kita itu para nabi dan para rasul untuk memimpin mereka. Melainkan kenapa Allah utuskan para nabi itu, Allah jawab di dalam ayat ini. Ya, illa idza tamanna al idza illa idza tamanna. Kenapa Allah utuskan nabi kepada kita dan juga kaum-kaum sebelum ini? Allah untuk nabi itu memberikan kita panggil apa tadi? Mempunyai suatu keinginan. Sebab uh, apa kita panggil orang-orang kafir ini dia mempunyai suatu keinginan. Keinginan yang Allah kata aku tahu apa yang tersembunyi di hati kamu. Maka ini Allah nak bagi tahu kepada kita. Allah utuskan Nabi untuk membersihkan hati-hati kita ini daripada tamanna. Inilah yang kita risaukan. Moga-moga kita tak ada penyakit tamanna ni. Ya, tamanna ini adalah impian yang tersembunyi. Nabi bacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Tak apa, kejap kita pergi. Yang ayat yang ke-53. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian. Ya, bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang berkeras hati. Tuan-tuan, ayat ke-53.
Tuan-tuan tengok tadi, ayat ke-52 Allah kata, aku datangkan syaitan, ya, aku datangkan syaitan itu, ya, masukkan godaan-godaan keinginan-keinginan daripada permulaan tamanna impian tadi tu. Sebab itu apa saja, jap kita pergi. Saya nak cerita dulu. Ya, bila datang impian, berhati-hatilah dengan impian kita ni. Sebab syaitan akan datang. Impian kita daripada duduk kerja elok-elok, ya. Duduk kerja elok-elok dengan kawan-kawan baik-baik, dengan Quran, tiba-tiba berimpian dapatnya. Ada kawan-kawan lain di luar sana offer. Offer dekat kita. Ataupun dapatlah kita panggil kerja dah elok dah mengajar bahasa Arab, mengajar Quran, mengajar subjek elok. Tapi dalam budaya Al-Quran, walaupun tak mengajar Quran, tapi dalam budaya Al-Quran, syaitan datangkan. Ya, kenapa? Ayat 53 Allah kata, aku jadikan godaan itu ditimbulkan. Sebab itu tuan-tuan, kita beriman dan percaya. Syaitan itu semua menggoda kita pun atas izin Allah belaka. Tak ada syaitan boleh berlaku apa-apa pun kepada kita tanpa izin daripada Allah. Dan Allah bagi tahu kepada kita dekat sini, syaitan itu pun memang kita belajar dalam Al-Quran. Kenapalah Allah izinkan syaitan itu? Ya, kalau tak payahlah Allah. Kan? Berlakunya permulaan Allah suruh perintahkan syaitan itu sujud kepada Nabi Adam. Kalaulah aku jadi Tuhan. Aku akan jam dululah syaitan itu. Begitu tuan-tuan. Tetapi ilmu Allah itu dengan ilmu kita ini tidak sama. Kerana itu Allah kata aku menyusun sesuatu perkara dengan ilmu aku. Tuan-tuan, ilmu kita, fikir cara kita, ikut kemahuan kita, bijak macam mana sekalipun, jenis macam mana sekalipun tuan-tuan, tak boleh kalah dengan ilmu Allah. Tuan-tuan ya, tak boleh kalah. Sebab itu, bila sesuatu perkara berlaku, kita percaya dah. Ada ilmu Allah tetapkan kepada aku sesuatu yang jauh lebih baik yang aku tak mampu nak fikir. Baik. Tuan-tuan, sebab itu ayat yang ke-53 Allah kata, dan Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang ada dalam hatinya penyakit dan penyakit keras hati. Dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang nyata. Siapa orang-orang yang zalim ni? Ya Allah, malunya Allah sebut kepada orang-orang ni. Bagi yang ketiga, jadi saya cerita lagi. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawa Al-Quran itu benar daripada Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Ini jenis hati yang seterusnya. Dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan jalan yang lurus. Baik tuan-tuan. Daripada tiga ayat ini tuan-tuan, kita disebutkan di dalam tafsir, di dalam kitab, bahagian penafsiran tiga ayat ini. Disebutkan oleh ulama bahagian penyucian hati. Ulama tak sebut penyucian hati, dia sebut penyucian diri. Dan daripada surah Al-Hajj ayat 52 hingga 54, maka sebenarnya ada tiga jenis hati. Tiga jenis hati tuan-tuan. Ya, yang pertama, dalam surah ayat yang ke-52, 53 dan 54. Ada tiga jenis hati. Malam ni kita nak semak hati kita ni. Hati dia tak boleh buat keluar tengok bentuk dia warna apa. Allah kata hati tu kalau ada masalah, ada titik hitam. Tak boleh tengok tuan-tuan masalah dia. Kalau x-ray pun tak boleh nampak. Ya, Masya Allah. Tapi pernah doktor x-ray nampak titik hitam. Itu bukan titik hitam yang Allah sebut dekat dalam Quran tu, hati yang ada titik hitam. Itu kuman namanya, virus. Doktor boleh scan virus je. Tapi Allah tidak izinkan doktor-doktor dan kepakaran teknologi ini untuk scan. Dapat nampak tak virus titik hitam hati tu. Baik. Hati dalam surah Al-Hajj ayat 52 hingga 54 ada tiga jenis. Yang pertama, iaitu hati yang sihat dan selamat. Ya, saya menggunakan kitab tafsir Amazing tuan-tuan. Ini contoh nak tahu saya
guna kitab apa? Ya, okey. Hati yang pertama adalah hati yang sihat dan selamat. Dan hati yang sihat dan selamat ini, itu juga adalah hati yang mendahului kebenaran. Hati yang sihat dan selamat juga adalah hati yang pengetahuan dia tentang kebenaran itu benar-benar sempurna. Kita berada pada level mana? Dan hati yang sihat dan selamat itu juga adalah hati yang selalu taat. Taat menerima kebenaran sepenuhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hati yang kedua, hati keras. Hati yang tidak menerima dan tak taat pada kebenaran. Hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang sakit bermaksud jika penyakitnya sedang sakit, hatinya menjadi keras dan mati. Dan jika hatinya sihat, ia menjadi selamat. Okey, baik tuan-tuan. 3 jenis hati ini kita belajar pada malam ini daripada surah Al-Hajj. Kita tengok satu-satu. Moga-moga Allah memberikan kepada kita rahmat dan hidayah. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan, hati yang sihat dan selamat ini adalah hati yang selalu mendahulukan kebenaran. Apa sahaja berita yang kita dengar, apa sahaja berita yang kita nampak, kita pasti akan cek dulu. Betul ke tak betul? Tak boleh. Hari ini adalah hari yang susah untuk kita membezakan kebenaran dan mendahului kebenaran. Bahaya tuan-tuan. Dan hati yang sihat ini juga, pengetahuan tentang kebenaran itu, ya, benar-benar sempurna. Oh, ini jauh tuan-tuan. Orang yang hati benar-benar mendahului kebenaran dengan kebenaran yang sempurna, sudah pastilah para nabi dan juga para rasul dan juga mereka orang-orang yang soleh. Yang Al-Quran itu di dada, mereka dah khatam, mereka dah hafal. Bukan hafaz Quran tuan-tuan, bukan. Hafaz Quran ini bukanlah tiket untuk menjadikan mereka menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Itu bukan. Mereka hafaz, mereka jaga Quran, mereka belajar ilmu Al-Quran, mereka tahu kandungan Al-Quran. Mereka menjaga hafazan-hafazan Al-Quran itu. Masya Allah, subhanallah. Sebab itu barulah layak mereka itu digelar ahlullah. Orang yang menghafaz menjaga Al-Quran itu adalah ahlullah. Gelaran itu disebut di dalam hadis. Ya, baik. Tuan-tuan, orang yang menjaga kebenaran itu adalah orang yang ah, tuan-tuan ya, Nabi SAW menyamakan hati yang sedikit demi sedikit terkena fitnah dengan anyaman-anyaman tikar. Tuan-tuan tengok bagaimana Islam itu datang kepada kita, Nabi ajar lagi. Hati, ya, yang Nabi menyamakan hati yang sedikit demi sedikit terkena fitnah. Kita ni, zaman kita hari ini ni, hari-hari mula sikit, sikit, sikit. Ya, sikit sedikit terkena fitnah ibarat anyaman tikar. Kita nak buat tikar hari-hari anyam sikit, sikit, sikit. Yakni kekuatan yang meragutnya sedikit demi sedikit semakin berkurang. Baginda membahagikan hati dalam menghadapi fitnah sebagai 2 perkara. Tuan-tuan, hari ini kita diuji dengan fitnah yang mudah sangat untuk kita terjebak dan terlibat. Pantang tangan, cepat betul nak komen. Cepat betul kita nak ulas. Cepat betul kita nak judge. Cepat betul. Masya Allah. Dan cepatlah sangat kita bimbang lagi kita terbuai dengan segala arus keseronokan yang boleh jadi
hanya dengan tiket kebaikan. Tetapi, nampak tak tadi? Nabi kata, Allah kata, mereka itu adalah orang yang tamanna. Nabi baca Quran, kita pun baca Quran. Kita pun sebut pasal Quran. Tetapi mereka ada impian di dalam hati mereka itu bukan Quran. Allah tuan-tuan, sangat risau. Ya, buat benda baik, ikut macam-macam kebaikan. Buat ikut aktiviti usrah, aktiviti program apa korban, program dakwah, program sumut flotilla dan sebagainya, tetapi ya wa na'udzubillah, kita diganggu oleh syaitan tadi bagi golongan yang Allah sebut. Ya, syaitan akan datangkan godaan ya agar kita, masya-Allah, takutnya tuan-tuan. Sebab itu sebab itu Allah sebut lagi, watawasau bil haq, berpesan-pesanlah kepada keimanan dan kesabaran. Sebab kita ni semua boleh cepat lupa, terutamanya bab populariti ni. Oh, memang mudah lupa, mudah hanyut, ya, mudah hanyut. Di antaranya, memang mereka yang terpilih pergi Flotilla tu sangat subhanallah bagus. Kita sangat sayang. Kita sangat syukur mereka lah mewakili kita. Kita tak mampu. Tapi Allah kata dah, kalau Allah kata aku pilih, aku akan pilih. Namun kena jaga. Besok kalau kita tak jaga, kita tak bersyukur, kita tak jaga hak-hak orang yang dipilih ini, aku boleh tukar engkau bila-bila. Sebab itu kita sebagai kawan-kawan sesama Islam pesan-pesan. Pesan-pesan takut lupa. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan hati ini, yang pertama, bila hati yang mudah terkena dengan fitnah ini, hati yang bila dihadapkan dengan dosa, segera dia mencintai. Oh, takut tuan-tuan. Kan? Dengar je cerita tentang benda tak baik, kan? Cepat je dia suka. Eh, jom kita pergi ni. Mana? Itulah. Aku nak cerita sikit pasal tu. Oh, seronok. Jom, 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 jom. Set, 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 set. Tak apa, tak apa. Aku belanja. Contoh je. Suka sangat. Ya. Wa na'udzubillah. Ya, hatinya segera mencintai. Seterusnya, seperti bunga karang menyerap air. Tuan-tuan, macam mana bunga karang menyerap air? Batu karang. Batu karang dalam laut tu macam mana menyerap air? Hmm. Dia duduk dalam air batu karang tu dan dia menyerap air itu. Kan? Ha. Kalau kita keluarkan batu karang itu daripada lautan, tak nampak macam tak ada air tapi penuh dengan air. Allah Akbar. Ini Nabi sebut kepada kita. Sehingga timbullah noktah hitam di dalam. Tuan-tuan, satu fitnah, satu titik. Alah, satu je Ustazah. Satu fitnah, satu titik. Tuan-tuan tahu tak konsep hati kita ini? Kalaulah hati ini, ya, kita nak jadi baik, tapi ada satu titik hitam itu, dia tak boleh jadi baik, tuan-tuan. Allah sebut kata tadi, kalau aku beri hidayah, Allah kata, kalau aku beri hidayah, Allah akan hantar satu nur cahaya masuk ke dalam hati kita. Tapi nur tu tak boleh bersinar tu sebab dia ada reflection dengan titik hitam tu, tuan-tuan. Tak boleh bersinar. Masya Allah, tuan-tuan, ya. Dan demikianlah dia terus menyerap setiap dosa yang dihadapkan kepadanya sampai hatinya menjadi hitam legam dan terbalik. Yang sangat kita risaukan. Terus-terus menyerap kejahatan dan keburukan itu sampai hati itu hitam. Oh, lagi buruk Nabi kata. Bahkan terbalik hati itu. Macam mana tuan-tuan hati itu terbalik? Tak function tuan-tuan. Hati yang Nabi sebut rupanya hati itu terbalik. Hitam bahkan terbalik. Inilah makna sabda Nabi seperti cawan yang terbalik jika hati telah hitam legam dan terbalik. Ada dalam hadis tuan-tuan. Dan di antara kajian saya tentang hati.
Ada buat kajian tentang hati. Ya Allah, jumpa. Ya, cerita di dalam surah Al-Hajj ini yang menjadikan kita, Allah, hati hati aku ni bagaimana ya Allah? Baik, adakah hitam, adakah terbalik, adakah ada satu titik dosa, satu hitam? Kita tak tahu tuan-tuan. Lalu semak. Ya. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini juga yang kedua, mesti dia orang adalah hati yang keras, tak mahu menerima ketaatan. Asal suruh benda baik, benda tak tahu baik, tapi tak nak taat, tak nak terima, tak nak buat, tolak mentah-mentah. Rupa-rupanya kita tak sedar kita ni dalam kategori hati yang keras. Eh, hati yang keras rupanya. Baik, hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya, hati yang hati yang hati yang sakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah menyebabkan sesuatu perkara yang menyebabkan hati kita itu binasa? Hati kita rosak, hati kita keras, hati kita sakit itu apa sebab dia? Yang pertama, dia memandang sesuatu yang baik sama dengan sesuatu yang buruk. Pernah tak ada dengar orang cakap macam ni? Aku rasa orang tu tak bersalah lah. Aku rasa orang ni tak bersalah lah. Alah, sama je dua-dua tu. Adakah sama tuan-tuan? Tidak sama. Orang yang begini akan menyebabkan hati dia daripada daripada hati yang baik tadi. Kalau dia menyamakan benda baik dengan benda tak baik, confirm dia akan turun pangkat dia, hati dia bermaksud hati yang sakit dan hati yang keras. Lalu tak boleh lah tuan-tuan. Oh, Quran ni. Lepas saya buat terapi Quran. Lepas buat terapi Quran. Lepas tu anak saya pergi buat terapi hospital. Sama je Ustazah. Wah, sudah pasti tak sama tuan-tuan. Mana mungkin kita samakan Al-Quranul Karim. Allah kata mahfuzun, terpelihara. Quran ini terpelihara daripada kecacatan, kecelaan. Kau boleh samakan dengan makhluk. Kamu telah menghadapi syirik yang besar. Confirm Allah turunkan darjat itu kepada hati kau memang sakit. Oh, hati-hati tuan-tuan, semak-semak kalau nak bercakap. Sebab itu, pangkat, darjat, glamour bukanlah sebab untuk menjadikan kita boleh bercakap apa pun sahaja. Tak ada, bukan tiket. Ya, sebab Allah je boleh cakap apa sahaja yang kita kena rujuk di dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan. Hati yang pertama tadi menyebabkan hati yang sakit, dia pandang sesuatu yang baik dengan buruk tu sama je. Ya, tidak pula ingkari kemungkaran. Dahlah tengok benda baik dengan buruk sama. Dah tahu benda tu buruk pun tak mahu mengingkari. Konsert okey je lah kalau dah bergelik-gelik. Kalau kita dah memang terbukti ya, memang tak boleh bersentuhan bersama-sama dengan lain. Boleh pula kita cakap. Nampak tak tadi Allah kata dalam Al-Quran 52, tamanna. Orang ini dengar Rasulullah baca Quran tetapi mereka membuat huraian mereka sendiri. Tak boleh tuan. Quran ni tak boleh hurai, tak boleh, tak boleh. Tak boleh buat tafsir kita sendiri. Sebab tafsir tu dia dah ada dah. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir. Ambil satu, ambil satu ya. Ibu ni kena tak bawa ni dua je. Nak bawa pergi mana? Awak pergi sekolah dua je. Okey, boleh, boleh. Apa tadi sampai kat mana? Dah tahu benda baik dengan buruk, lepas tu tak apa, sama je. Lepas tu dah tahu pula benda ni tak elok pun tak nak tolak. Oh, ini bahaya tuan-tuan. Sangat bahaya. Ya, dah tahu benda tu tak elok, lepas tu tak nak tolak. Pun masih menggunakan hawa nafsu untuk kau pusinglah sampai jadi. Dia nak pusing juga sampai boleh. Okey, saya ada menegur. Ya, untuk Flotilla Sumut.
Memang dikeluarkan di media sosial oleh sirap limau. Okay, saya bagi tahu. Uh, tidak, saya tidak mengatakan benda itu tidaklah saya nak cakap buruk, tidak. Tetapi nak cerita teguran. Teguran inilah yang nak mengingatkan kita. Alhamdulillah dengan teguran akhirnya kita ingat. Ya, okey, ada muslimah yang terpilih terlibat dengan Furtilab. Dia cakap nak mengajak untuk pakai tu baju dengan tudung. Jadi bila saya terbaca dan saya semak kisah Sahih lah. Okay, saya cuma keluarkan. Saya kata tidak boleh pakai tudung dalam dengan baju begitu. Dalam keadaan darurat boleh. Kena ikut supaya ikut syariat pakai tudung tu macam mana lah. Okay, tapi Alhamdulillah dengan izin Allah. Ramai yang sangat komen menyokong. Alhamdulillah. Memang ada juga yang tidak menyokong. Tu bukan bermaksud dia nak mengecam. Saya percaya semua juga untuk mengingatkan dia antara satu sama lain. Ya. Terus malam ada yang tag saya. Ustazah, Alhamdulillah penulisan Ustazah ini, tak, bukan penulisan lah. Dah ada yang share dekat Sirap Limau. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bukan nama saya. Tetapi daripada Allah. Ya, daripada Allah. Allah telah mengingatkan kita. Berhati-hati. Ya, berhati-hati. Saya pun boleh jadi lupa. Boleh jadi saya lupa dengan keseronokan publicity ni tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan. Ya, tamanna. Kita panggil impian yang dunia ni sangat-sangat bahaya. Sebab tu saya berada track yang biar tengah-tengah tak apa. Oh, jangan terlalu over nak glamour Ustazah. Bahaya, saya takut. Saya rasa saya tak kuat ni, saya tak kuat. Sebab tu biarlah Ustazah-Ustazah yang kuat tu dia pergi ke depan. Ya. Masya Allah, subhanallah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita tengok seterusnya. Ya. Dan dia tak nak terima dia tak nak juga tolak kemungkaran sedangkan dia tahu itu perkara yang mungkar. Kita tengok seterusnya bahkan mungkin kerana sangat kronisnya penyakitnya itu, bahkan mungkin sangat kroniknya hati dia, ya, masalah hati dia itu, dia mempercayai bahawa yang baik itulah yang mungkar. Ini sangat bahaya. Nak cerita kan, sangat kroniknya hati manusia ni, kalau dia yang baik itulah dia kata mungkar. So saya apa hal lah? Tak boleh ke pakai tudung dengan baju? Saya senyap dia tuan-tuan. Tak boleh nak komen. Ya? Kau nak pusing juga bagi jadi. Pusinglah. Saya tak ada hal. Saya kata, saya dah sampaikan pesanan. Serah pada Allah. Ya, siapa nak terima, dia boleh ambil. Siapa tak boleh terima, belum sampai hidayah Allah. Sebab Allah kata, kau sampaikan je berita, pesanan. Hidayah itu aku yang bagi. Aku yang beri pada mereka. Itu yang Allah sebut pada Nabi Muhammad. Ya, baik. Yang kedua, dia kata, baik. Yang kedua, dia menjadikan hawa nafsu sebagai hakim. Baik. Antara ciri yang kedua, bagaimana hati kita ni boleh jadi sakit, boleh jadi keras, tak boleh jadi baik. Yang pertama tadi apa? Dia memandang baik pun sama, buruk pun sama. Kan? Yang kedua, dia menjadikan hawa nafsu dia sebagai hakim. Jap. Aku fikir. Apa pendapat kau? Jap, aku fikir. Hawa nafsu dia sebagai hakim. Dia tak ada ilmu pun. Tak tahulah. Aku tak belajar lah agama pasal ni. Aku rasa kita kena tanya ustazah yang tahu hukum-hukum bab ni. Okey, ustazah mana yang arif bab contoh nikah kahwin? Kita tak main bedal je semua ustazah tahu. Semua ustaz tahu tak boleh. Kena cari yang bahagian mereka yang tahu. Katalah kita kata nak tanya juga ustaz-ustazah, tanya. Tapi ustaz-ustazah tu kalau tak tahu kena cakap tak tahu. Jangan komen belasah je. Tak boleh. Jangan menyesatkan orang. Dhalu wa adhal. Sudahlah sesat dan menyesatkan orang lain. Kita bersama. Orang tanya kita apa benda kita tak tahu, kena cakap. Saya tak tahu. Kan? Jangan nak goreng, pusing juga sampai nak tunjuk kita pandai. Bahkan sebenarnya Allah kata, kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Aku lebih tahu. Semua ilmu aku tahu. Baik tuan-tuan, jangan jadikan hawa nafsu kita. Ya, bukan tu. Aku rasa macam ni. Saya rasa macam ni. Tak boleh. Kita tak boleh rasa-rasa tuan-tuan. Kena tengok Quran kata apa. Hadis kata apa. Ulama tafsir macam mana. Apa ijtihad ulama. Apa ulama atau macam ni. Bukan tak boleh kata sendiri tuan-tuan.
Samalah kalau ilmu sains pakar dia sendiri boleh cakap. Kalau ilmu sains pun kena rujuk Quran, terima tak? Dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Seterusnya, ha, seterusnya dia sentiasa tunduk dan mengikut sentiasa tunduk dan mengikut hawa nafsu dia. Ini golongan sebab kedua yang menjadikan hati kita. Bukan tunduk dengan perintah Allah, tapi tunduk dengan hawa nafsu dia. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Tadi pembahagian hati bagi sebab-sebab bagaimana hati itu menjadi binasa ada dua sebab. Ya. Baik, yang ketiga adalah para sahabat Rasulullah SAW membahagikan hati itu menjadi empat pula. Jadi kan dalam Quran surah Al-Hajj ada 3 jenis hati. Tapi para sahabat membahagikan hati itu ada 4. Sikit lagi tuan-tuan. Ya, ada 4 perkara. Yang pertama hati murni, qalbun ajrad. Ya. Qalbun ajrad ni dalam hati dia ada pelita. Allahu Akbar. Masya Allah, Kak Ida, adik-adik sepupu saya daripada Jitra. Ya, terima kasih Kak Ida. Okey. Para sahabat cakap, hati manusia ni ada 4 pula. Yang pertama adalah hati qalbun ajrad. Qalbun ajrad itu dalam hatinya ada pelita yang menyala. Tuan-tuan boleh bayang tak dalam hati kita ada pelita yang menyala? Itulah hati orang mukmin. Terang, cantik, subhanallah. Hati yang kedua, hati yang tertutup. Qalbun aqlaf. Hati yang tertutup, itulah hati orang-orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbalik. Ya, qalbun manqus. Hati yang keempat, qalbun manqus tu siapa? Yang ketiga tu hati yang terbalik. Itulah hati orang-orang yang munafik yang tidak mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya. Dia melihat kebenaran tetapi buta. Dan terakhir, hati yang berdiri atas dua sebab. Uh, atas dua sebab, iaitu iman dan kemunafikan. Mana yang menang dalam pengelutan itulah yang menguasai. Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya ulang lagi ya. Para sahabat membahagikan hati kepada 4. Yang pertama, qalbun ajrad. Hati orang beriman, di dalam hatinya ada pelita yang menerangi. Subhanallah. Hati yang kedua adalah hati yang tertutup. Hati qalbun aqlaf. Hati orang-orang kafir. Hati yang ketiga adalah hati yang terbalik, iaitu hati orang-orang yang munafik. Dia tahu tapi dia tak nak ikut. Dia tahu tapi dia berpura-pura. Dia tahu tapi dia banyak impian tentang dunia. Dia tahu tapi selalu ingkar, tak nak beriman. Dia tahu tapi dia tak nak taat, berpura-pura. Pagi dia taat, petang dia kafir. Wa na'udzubillah, ya Allah. Dia tahu tapi dia banyak komplain. Baik, yang keempat tuan-tuan, hati yang berdiri atas dua sebab. Ada kejap iman, kejap munafik. Kejap iman, kejap munafik. Allah Ta'ala alam tuan-tuan. Moga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Moga Allah menjauhkan kita daripada masalah-masalah hati yang begitu kritikal disebutkan di dalam Al-Quran ini. Ya, tuan-tuan. Biarlah kita sibuk dengan Al-Quran. Selalu kalau rasa macam nak sibuk, macam tu, ya Allah, tolonglah ya Allah. Sibukkanlah aku dengan kebaikan dan Al-Quran. Agar hatiku ni kan, ya Allah. Ya, kau berilah pelita. Kau buahlah penyakit-penyakit yang 4 jenis hati itu. Yang 3 jenis hati yang kita belajar pada malam ini. Moga-moga Allah jauhkan hati kita daripada godaan syaitan, bisikan syaitan, kejahatan, munafik dan sebagainya itu. InsyaAllah, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Yang penutup daripada saya, ya, Nabi menyebutkan di dalam hadis ini untuk penutup bagi masalah hati, agar kita menjaga hati kita ini, ya, daripada penyakit, ya, penyakit-penyakit termasuklah penyakit sihir, penyakit gangguan, disebut dalam tafsiran hadis, ya. Dan saya, ya, dah berada dalam bidang-bidang ini semakin hari semakin
menjadikan saya, ya Allah, terlalu indah ya Al-Quran itu. Kita nak masuk selam, dah lah tak kerti berenang. Contoh begitu. Saya tak kerti berenang. Sekarang ni nak menyelam dalam kolam-kolam Al-Quran. Ya, macam mana lah kan? Tak apa. Kan? Jadi subhanallah, kita guna cara lain untuk berenang. Tetapi Alhamdulillah tuan-tuan dan rahmati Allah, kita tidak akan melihat lagi apa sebenarnya uh, keindahan zina dunia ni, perhiasan dunia ni yang untuk kita rasa nak mencari kebahagiaan dunia bukan dengan dunia. InsyaAllah kita akan merasakan kita nak cari kebahagiaan dunia, kejayaan dunia hanya dengan Al-Quran, insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Yang baik itu daripada Allah, banyak kelemahan itu daripada diri saya. Saya minta maaf agak rushing malam kelas ni. Um, Syukur kepada Allah, Allah berrahmat kepada saya. Saya tak sempat ulang kaji pun. Tapi ini adalah kajian yang saya buat pada minggu lepas. Ya, Allah ilhamkan, Allah bagi saya ingat semula. Ya, baru balik-balik, subhanallah. Moga-moga dapat manfaat yang ramai. InsyaAllah, kalau ada masa nanti saya buat poster sikit tentang hati ni yang sangat menarik untuk saya juga. Moga-moga dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Kita buka pada soalan, silakan. Alhamdulillah, tu dia melompat menari-menari kat belakang tu pula. Silakan, ada soalan? Sahabat-sahabat DJM ada soalan ke? Dipersilakan. Ada Nur Fatihah, dua orang malam ni. Nur Fatihah Harun, Nur Fatihah Supian. Adakah orang yang sama? Yang sama ya? Okey, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat baru ramai malam ni. Subhanallah. DJM pun ramai. Masya Allah. Okey tuan-tuan, ada soalan ke? Boleh tulis dekat live. Ustazah, macam mana nak bezakan hati yang... Sekejap, tak keluar habis. Ustazah, macam mana nak bezakan hati yang bersangka-sangka dengan berhati-hati? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, soalan yang sangat baik. Okey, tadi kita dah baca. Allah dah bagi tahu kita. Hati yang sakit itu adalah hati yang pertama sekali Nabi sebut adalah hati yang sedikit demi sedikit terlibat, terbabit dengan kita panggil keburukan dan juga fitnah. Iaitu bersangka-sangka itu termasuklah dalam keburukan itu tadi. Okey. Orang yang hati bersangka-sangka ini, Allah sebut di dalam Al-Quran, um, sekejap perkataan dia. Apa Allah sebut dalam Al-Quran satu perkataan itu, hati yang bersangka-sangka. Janganlah kamu mencari silap kawan-kawan kamu, mengintai-ngintai kesilapan kawan kamu dan bersangka-sangka dengan saudara-saudara kamu. Itu semua kita tak boleh buat. Baik, bagaimana pula dengan hati yang berhati-hati? Tuan-tuan dirahmati Allah, kita ni diperintahkan oleh Allah supaya kita berhati-hati. Kena berhati-hati. Baik, orang yang berhati-hati ini yang pertama sekali, kita tahu dah. Kalau hati kita ni nak berhati-hati, mesti penyuluhnya adalah Al-Quran. Memang kena amalkan Al-Quran setiap hari. Baca Al-Quran setiap hari. Dan itulah yang akan menjadi penyuluh kepada hati kita. Baik. Bila orang yang baca Al-Quran setiap hari, insya-Allah dia akan jadi hati yang berhati-hati. Yang kedua, Allah tidak akan izinkan perasaan bersangka-sangka kepada saudara dia datang ke dalam hati dia. Contoh, aku rasalah. Contoh, contoh ya. Ini pengalaman saya dalam bidang saya lah. Kata saya ni kena sihir dengan ni tak usah. Saya kata tu puan, jangan ada bersangka-sangka macam tu. Tu bersangka. Syaitan datang bagi gambaran. Dia bagi gambaran siapa, bila, di mana. Tiga benda tu dia jawab. Dia bagi dekat kita jawapan. Siapa? Biasanya bila sebut bersangka-sangka tu siapa? Itu memang tak boleh. Tak boleh. Itu namanya bersangka-sangka. Ya, itu kena
kena elakkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya rawat, saya akan selalu cakap, okey puan, insyaAllah ni. Parent akan tanya, Ustazah, kenapa anak saya ada gangguan ke? Saya akan jawab ya ataupun tidak je. Ya puan, anak ada gangguan. Okey? Mereka akan tanya, maaf puan, saya belum boleh diagnose jenis gangguan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ni nak tutup sangka-sangka ni. Biasanya syaitan tadi kita baca tadi, syaitan akan datang untuk memberikan kepada kita bahawanya nak bersangka-sangka tadi baik dengan berhati-hati. Orang yang berhati-hati ni dia akan buat amalan. Dia tahu dan dia yakin bahawa Allah adalah sebaik-baik penjaga kita. Dia juga tahu bahawa Allah sahaja tempat memohon pertolongan. Dan dia juga tahu bahawa yakin Allah sahaja yang boleh mengizinkan benda segala yang mudarat, semua dia dapat daripada Allah. Bukan. Kita tak fikir lah. Ini tadi. Sebab tu pesakit saya, mereka takkan berani. Ustazah, saya jumpa perawat ni tadi cakap ni saya disihir. Tak boleh puan, tak boleh pegang macam tu. Saya memang takkan. Tak boleh pegang macam tu. Bahaya saya kata. Jadi tuan-tuan, hatta saya punya perawat anak murid saya. Boleh tak Ustazah kita cepat? Tak boleh. Tak boleh. Jauhkan segala sangkaan itu. Ya, okey puan, puan Wan. Moga soalan ini sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Okey, ada soalan lain? Adakah membantu jawapan saya ni puan Wan? Ini Wan bukan Wan Musliza kan? Okey, ada lagi soalan? Tak ada, dalam TikTok saya tak ada soalan. Ustazah, TikTok ada Ustazah? Ada eh? Tak nampak kan? Saya dah scroll. Ada cimok. Apa apa makanan hati dengan jiwa kita? Tak nampak tak? Sekejap. Tak malam. Sekejap. Cimok 65. Terima kasih Puan Jamila, akak orang baru tumpang belajar. Boleh Kak? Terima kasih masuk. Okey, jom. Ustazah, apa makanan hati dan jiwa kita? Baik. Makanan hati dan jiwa kita yang pertama adalah Al-Quran. Yang pertama dan selamanya adalah Al-Quran. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un lima fis sudur. Dia bukan saja jadi makanan. Dia akan jadi syifa, dia akan jadi huda, dia akan jadi rahmat untuk hati dan juga sudur. Sudur tu di lapisan luar tuan-tuan. Hati tu di lapisan bawah. Ya, lain. Allah sebut sudur lain. Lapisan sudur itu di atas ni. Lapisan hati tu dia duduk di bawah. Allah sebut sudur sebab hati tu sebelum kena attack, sudur. Ya, Masya Allah. Ya, Subhanallah. Dan makanan hati yang paling penting, paling utama adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu akan menjadi makanan bagi hati kita. Yang kedua, baik. Yang kedua adalah kita panggil makanan hati kita ini adalah jauhkanlah daripada segala prasangka. Makanan hati kita yang pertama adalah Quran. Yang kedua, teruskan yang pertama tadi saya minta maaf tuan-tuan. Pertama sekali adalah solat. Pertama adalah solat. Yang kedua adalah Al-Quran. Kalau kita biasanya kalau orang tak solat, dia tak baca Quran tuan-tuan. Itu kronologi dia. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Allah menurunkan Al-Quran itu la raiba, tidak ada khilaf, tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman tu siapa? Allazina yu'minuna bil ghaib.
iaitu orang-orang yang beriman kepada hari-hari perkara-perkara yang ghaib, wa yuqimunas salah, dan orang yang menunaikan solat, dan orang-orang yang berinfak dengan rezeki yang diberikan. Itulah makanan hati kita. Kalau orang tu solat, insya-Allah dia beriman kepada perkara ghaib, insya-Allah dia pasti juga akan menjadi orang yang bersedekah. Ini di antara makanan-makanan bagi hati orang-orang yang bertakwa. Terima kasih Puan Cimok yang bertanya soalan ini. Baik, ada soalan lagi? Okey, Puan Wan. Ya, Ustazah sangat membantu. Terima kasih sama-sama. Alhamdulillah, itu rahmat daripada Allah untuk kita semua pada malam ini. InsyaAllah sampai di situ saja ya. Teacher Ani silakan. Alhamdulillah, selesai sudah kuliah kita pada hari ini. Semoga segala ilmu yang disampaikan, segala ilmu dan nasihat yang disampaikan oleh Ustazah Sama-sama. Nazira dapat kita hayati dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Baik. Terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir dan semoga Allah terus menetap hati kita dalam kebaikan dan keimanan. Dengan itu, majlis kita pada hari ini ditangguhkan dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum Yan, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Puan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih Teacher Anis ya. Terima kasih, Zaza. Terima kasih Kak Miss. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama.